Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rafif Zarin bin Narawi dari kelas tahun 6 Saksama. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan di Tebak Betong. Pada hari ini, saya berasa sangat bertuah kerana bersempatan untuk berkongsi dengan rakan-rakan tentang sebuah buku yang saya telah baca. Buku ini pastinya menarik dan mengandungi nilai teladan yang perlu kita ambil sebagai pengajaran dan pegangan hidup kita. Buku yang bertajuk Bagai Menantang Minyak yang Penuh ini merupakan hasil karya seorang penulis yang dikenali sebagai Nur Fatin Amira. Buku yang menggunakan perumpamaan ini bagai tajuk sangat dekat di hati saya. Kekuatan buku ini terletak pada isi dan jalan cerita yang menyentuh hati saya tentang kasih sayang keluarga serta nilai menghargai sesiapa sahaja yang berada di sekeliling kita. Kisah seorang anak yang hampir lupa tentang dasar dan tingginya pengorbanan seorang ibu ini secara tidak langsung membuka minda kita untuk bermuhasabah diri. Sebenarnya, kita tidak layak atau berhak untuk mengungkit apa-apa tentang kasih sayang yang telah mereka curahkan dalam mendidik kita untuk menjadi insan yang berguna. Hakikatnya, kita tidak boleh walau sekalipun mengabaikan dan memandang remeh apa-apa yang telah mereka lakukan demi kita. Berkebaya indah si gadis nyonya, berdebar jiwa ratusan pemuda. Kasih dan sayang tak kira nilainya, hargai mereka selagi ada. Sekian, salam membaca membuka minda dan terima kasih.